Okay guys, so kembali lagi dengan Ola Online Appliances. Belakang aku ada satu model daripada Hisense. Okay, peti ais jenis side by side. So yang ini adalah model RS688 daripada Hisense sendiri. Okay, berkapasiti 518 liter. Okay, tapi benda ni ada yang best dia. Sebab apa aku cakap best? Okay, first korang tengok dia ada inverter pro. Okay, macam yang korang nampak, inverter pro. Okay, warranty 25 tahun untuk kompresor sahaja dan 3 tahun untuk all parts. Okay, untuk RS688 ni dia punya warranty untuk aku tinggi dan berbaloi lah kalau korang beli. Okay, so dia bagi kat sini control panel touch screen. Okay, so korang nampak ni untuk fridge dan ni untuk freezer. Okay, untuk fridge paling rendah dia boleh pergi 2 darjah Celsius, dan untuk freezer, okay, sorry, sebelum tu korang kena unlockkan benda ni dulu, hold 3 second baru korang boleh adjust. So yang ni untuk freezer paling rendah dia boleh pergi negatif 14. Okay, so kat sini korang dah nampak bukan negatif 14 paling rendah, negatif 24 paling rendah, paling tinggi tu negatif 14. Okay, yang ini solid color, pink dan putih. Okay, solid glass korang dengar korang dengar. So dia solid glass. Yang ini sahaja cream white. Sebab apa aku cakap cream white? Okay, kalau korang perasan dia macam ada satu line-line tau dalam ni, corak dia. So corak tu yang orang kata kena dengan pencahayaan memang pop up dia punya corak. Okay, jom kita tengok dalam. Aduh. Okay, so ini dalam dia. Macam biasalah side by side untuk Hisense, dia depends. Kadang ada chiller belah kiri, kadang ada chiller belah kanan. Tapi mostly chiller belah kiri, freezer belah kanan. Okay, ni yang bahagian freezer. Okay, macam yang korang nampak, luas dan ke dalam. Okay, memang dari atas sampai bawah dia pakai all. Okay, untuk bahagian chiller pun sama, atas sampai bawah dia pakai kesemuanya ruangan. Okay, untuk RS688 ni dia ada satu tray. Yang ini biasanya kalau tray ni orang ambil, orang biasa letak untuk air tin ke, wine ke, air botol ke kan, yang jenis korang dah tak muat nak letak dekat pocket door, orang boleh letak atas ni. Dan benda ni boleh alih korang jangan risau. Okay, dia akan ada bagi 4 partition dan juga 2 box untuk bahagian chiller. Alright, so bahagian freezer pula dia bagi juga benda ni, partition ni. Okay, dan 2 box, cuma dia tak ada besi macam ni. Sebab ini untuk air sahaja. Okay, ataupun macam korang nak letak like desserts ke apa ke, cake ke apa ke kan, boleh je letak atas ni, tak ada masalah. So benda yang tak boleh dihimpap. Okay, so untuk bahagian pocket door, bahagian freezer ni korang boleh nampak dia ada 4. Okay, kebiasaannya ada 3, tapi yang ini dia bagi 4. Alright, bagi 4 satu. Lagi satu yang best dia ada lubang tau. Kalau korang perasan dekat dia punya ni, sekejap saya keluarkan dekat dia punya bawah ni dia ada lubang tau. So that's mean kalau korang cuci ke apa, so kekotoran ni senang keluar dekat sini. So dia tak ada bertakung dalam ni. Okay, so bahagian freezer dia bagi 4. Okay, spacing dia berbeza sedikit, paling kecil, tinggi dan rendah sikit. Tapi untuk kelebaran dia tu sama, semua sama. Okay, untuk bahagian chiller pula lain sikit, kelebaran sama, ketinggian lain. So ni kecil, ni tinggi, ni pun tinggi juga. So yang ini boleh lah korang letak mineral water ke apa ke lah. Okay, I guess yang ini macam korang nak letak vitagen ke, Yakult ke, like that. Okay, so dia dah bagi korang manual book dan juga tapak telur. Alright, dan ini adalah tools dia, spanner dia yang dia bagi. Okay, dan yang ini punya peti ais mostly ramai tanya kan, total frost ke, ada frost ke tak? Ni no frost. Okay, no frost, so bermaksud lebih senang. Dia dibagi dengan lampu LED light kedua-dua belah. Okay, kalau korang tutup, so dia slow buka kiri kanan. Okay, multi airflow untuk dua-dua side, antibacteria purify. Okay, kalau korang perasan antibacteria purify kedua-dua side. Sebab apa? Sebab dia ada benda ni, penyejukan airflow dia tu kiri kanan ada. Alright, so keluasan bagi aku chiller besar, freezer pun besar, puas hati. So kat situ korang boleh asingkan lah mana patut, mana tak patut untuk disekalikan. Okay, jumpa lagi dengan aku next item, next video. Kalau berminat, halo, link di bio. Bye bye.